Okay guys, cikgu dah pakai skuter Zontas 38K ni seminggu. Jom cikgu share apa yang best, apa yang tak best pasal skuter ni. Yang best dia punya enjin dah 368C, 38.2 horsepower. Torque dia 40 Nm. Pulah dia pi prak, prak, prak. Untuk yang version 2 ni, enjin dia dah depa upgrade. Dia ada dual cooling system. Makna kata, dekat depan ni, dia ada radiator. Dan juga, dia ada oil cooler. So, Zontas kata, servis motor ni, interval dia adalah 6,000 km. Lampu dia ni terang yakmat. Dia ada 3 projector light. Sebelah kiri dan kanan. Total ada 6. Waktu malam memang terang yakmat. Tak gaduh dah nak tambah spotlight apa bagai. Memang dah cun. Signal dia pun memang dah integrated. Tak ada dah nak capang-capang. DRL dia pun lawa bang. Ni pula lampu dia waktu malam memang nampak cun. DRL dia daripada belakang sampai ke depan memang nampak besar dan bagak. Ni adalah feature yang paling cikgu suka kat motor ni. Dia punya tempat tarik kaki luas yakmat. Yang paling best hang boleh bawa macam santai dekat ruang tamu. Boleh macam ni bang, bawa 155 km sejam. Lunjuk macam ni. Nak cari apa lagi? Untuk pilihan macam mana pula? Seat dia macam cikgu kata sekali lagi luas amat macam sofa. Dan juga lembut. Selesa lah. Ni pungkuk cikgu besar ni. Tak ada pun nak terkena besi railing tepi kan. So untuk akak-akak pilihan jangan risau. Skuter ni memang sedap untuk jalan jauh. Yang paling penting skuter ni canggih yakmat. Dia punya skrin memang terang. Nampak macam OLED lah kan. Ni kita boleh tukar dia punya tema apa semua. Dan kita boleh adjust windshield. Windshield dia auto. 2 step. Lepas tu kita boleh adjust kita punya grip heater. Dan juga buntut heater. Nampak macam tak guna. Tapi sebenarnya waktu hujan. Dia memang sangat-sangat berguna. Dan paling best ada auto cruise. Auto cruise dia ni minimum 40 km sejam, maksimum 140 km sejam. Bahagian lock dia ni ada belah kiri dan kanan. Yang belah kanan dalam. Tu. Dalam bang. Nampak dalam tu. Dan siap ada charger. Yang ini waktu kita lock motor dia akan terkunci. Yang belah sini pun sama. Dalam boleh masuk botol air. Dan dekat sini ada USB charger. Nak buka dia punya tempat isi minyak mudah. Tekan tu saja. Sekali tekan dah boleh buka. Dan juga seat pun sama. Tekan dan kita boleh buka. Dekat dalam ni boleh masuk satu helmet besar. 50 liter dia punya storage. Dekat bahagian depan pun boleh masuk helmet jenis jet. Dan dia ada hydraulic. Dan siap dengan lining. Cukup lah kan. Kelengkapan lain kita dapat handguard. Dan juga dekat sini kita dah boleh letak top box. Yang ini jenis magnesium alloy. Suspension belakang. Ada kiri dan kanan. Dan depan ada USD fork. Jom kita tengok. Dia punya USD fork memang sangat-sangat function lah. Last kali dia ada dashcam depan dan belakang. Apa boleh tengok kat sini. Dekat belakang pun ada. Jom kita tengok dia punya display macam mana. Ini dia punya kamera. Terang weh. Jadi apa yang tak bestnya pasal skuter ni? Jom kita tengok. Yang pertama tak bestnya dia punya dashcam ni lah. Nampak macam pasang dekat kedai abeng. Seterusnya yang cikgu tak apa kenal dia punya side mirror ni lah. Side mirror dia ni, dia macam dekat sangat dengan kita. So bila kita nak tengok, kita kena kalih kepala kita. Last kali komplain cikgu tapi komplain kecil lah. Sebab jari cikgu ni besar. Cikgu nak pulas ni susah, terutamanya kalau cikgu pakai glove. So macam mana dia punya handling? Cikgu nak kata waktu naik highway memang skuter ni sangat-sangat selesa lah. Cikgu dah try bawa dekat Titi Semeling kan. Lalu kat kawasan yang milik pun tak ada masalah. Surprisingly motor ni sangat-sangatlah nimble. Untuk berat dia tu kan 180 kilo lebih. Sangat-sangat mudah untuk kita kawal. Dia tak ada lah rasa back heavy. Cuma motor ni bukan dibuat untuk layan corner ekstrim. Layan corner santai tak ada masalah. Bawa 1.4 pun corner yang long sweeping tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak attack corner, dia punya suspension belakang dia agak lembut sikit. So dia akan ada bottom out. Bottom up atau bottom out lah. Dan kalau kita dekat highway memang best. Rasa macam duduk atas sofa lah. Sebab suspension dia memang tuning untuk touring, untuk highway, untuk luxury. Harga untuk skuter ni adalah RM27,800. So guys, boleh beli ke tak boleh beli? Komen dekat bawah. Jangan lupa follow, like, share, subscribe
untuk video yang seterusnya di Cikgu Motovlog.